mana kepentingan teknologi kecerdasan buatan atau AI semakin meningkat dalam beberapa bulan terakhir ini, terutamanya selepas pendedahan terhadap ChatGPT. Dari pelajar ke guru, eksekutif hingga pengurus kanan, semua kini bergantung kepada kuasa AI untuk memudahkan tugas mereka dan membantu meningkatkan produktiviti. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Hai, selamat datang ke YouTube channel saya. Pada pagi ini, saya nak melakukan satu video podcast yang berkaitan dengan peningkatan penggunaan AI dalam multimedia. Bersama saya, 3 orang rakan jemputan saya yang handsome-handsome, iaitu di sebelah kanan saya ada Irwan, di sebelah kiri saya ada Afiq dan juga Aiman. Okey, soalan yang pertama yang saya akan tanyakan kepada mereka adalah Afiq dulu. Boleh Afiq Boleh. Okey. Yang pertama, soalan pertama Afiq Okey. Pada pendapat anda, mengapa penggunaan AI dalam bidang multimedia semakin meningkat pada masa kini? Okey, terima kasih atas soalan, Bayum. Tengok kamera ke tengok ni? Boleh. Okey. Bagi pendapat saya, penggunaan AI pada masa kini sangat membantu sebab dia memudahkan kerja kita. Betul. Dia macam memudahkan kerja kita, macam dia boleh cepat lagi. Dia macam cepat bagi idea. Kita nak tanya idea apa semua tu, dia boleh bagi sekejap je. Tanya soalan tu jawab. Betul tak? Betul. Tu apa semua tu. Tu tak berdekat bahagiannya. Tak apa, terus saja, ini spontan punya podcast. Oh ya. Lepas tu dia boleh macam ada sekali tu aku nak buat lagu kan. AI boleh buat juga lagu dia pun boleh catchy juga pandai dia buat lagu sedap. Lepas tu kena lah dengan cita rasa Melayu kan. Kita cakap nak lagu apa kan, macam ni melodi apa kan, lagu jiwa, lagu santai, dia boleh buat dia boleh buat santai. Sekejap dia boleh buat. Gila lah. Lepas tu macam dia boleh design apa semua kan. Grafik poster dia boleh buat juga memang. Tapi kau kena pandai prompt apa semua tu, dia buat cantik gila lah. Memang serius saya cakap, memang benefit lah. Memang betul-betul membantu manusia dari segi masa, idea apa semua tu. Bagi aku memang TikTok lah. Apa lagi dia boleh buat banyak lagi sebenarnya. So kesimpulan dia bagi aku, AI ni betul-betul banyak membantu lah dari segi design, idea. Apa lagi yang aku cakap tadi? Lagu apa semua tu. Lagu apa lagi yang aku cakap tadi? Jalan cerita boleh. Jalan cerita, dari storytelling apa semua. Lepas tu dari segi nak buat kerja apa semua kerja poster apa, kau boleh harap AI lah. Kau boleh harapkan AI apa semua tu. So betul lah daripada aku. Okay, thank you. Okey, baik. Itu penjelasan daripada Afiq, tetamu jemputan kita. Dan seterusnya kita akan balik kepada soalan yang kedua, iaitu saya akan menanyakan kepada tetamu kedua, iaitu Aiman. Soalannya berbunyi, bagaimana AI membantu dalam proses penghasilan kandungan multimedia seperti grafik, video atau animasi? Adakah Aiman boleh menjelaskan? Okey. Terima kasih kepada saudara Koyo. Okey, untuk menjawabkan soalan ini, bagaimana AI boleh membantu dalam menjana video, image dan audio? Iaitu yang pertama, AI ini dapat menjimatkan masa dan kos. Hal ini dikatakan AI ni, kalau tak ada AI ni, kita akan buat secara manual. Dan setelah adanya AI ni, dia dapat memudahkan kita. Seperti kita menambah, contoh nak buat satu image tu, kita boleh menambahkan prompt dan sebagainya, dan AI ni terus generate kepada kita. Okey, dan seterusnya yang kedua kan saya ada sebut pasal cost tu kan. Okey, sebelum ni kalau macam tak ada AI ni, kita akan membuat sendiri, faham tak? Lepas tu zaman kini terdapat ramai yang telah membuat macam apa panggil
telah membuat servis AI ni. Betul tak? Betul tak? Dari situ kita dapat menjimatkan kos apa semua tu, masa kita semua tu. Okey, yang kedua pula, AI ni dapat meningkatkan kualiti visual. Enhance lah. Contohnya macam kalau kita nak edit gambar kan, daripada low quality kepada high quality. So kita nampak lah AI ni macam orang kata dia boleh enhancekan balik gambar tu. Ya, betul. Lepas tu yang ketiga pula, AI ni dapat memudahkan proses reka bentuk. Contohnya penggunaan tanpa kemahiran, orang kata kita ni just belajar teori je pasal ni, faham tak? Lepas tu dia macam orang kata tak perlulah orang kata payah lah nak betul nak buat satu benda tu. Faham. Okay. Secara kesimpulannya, apa yang saya dapat daripada AI ni, dia dapat membantu kita lah daripada nak membandingkan pada zaman dulu kan. Kan dulu kan kita susah lah. Betul. Kena belajar lah. Kena belajar dengan orang tertentu lah, betul faham. Ya, betul. AI semua orang boleh tolong. Ya. Betul belajar kena bayar. Ya, betul. Betul. Ada yang free, ada yang bayar kan. Betul. Okey, itu saja daripada saya. Okey, Man. Okey, terima kasih. Itu jawapan daripada tetamu jemputan kedua kita, iaitu Aiman. Nampaknya penggunaan AI ni dalam dunia sekarang amatlah penting. So korang mana yang student-student tu memang kena pakai AI lah. Tapi jangan semua assignment pakai AI, kantor nanti. So soalan yang terakhir, tetamu jemputan kita yang terakhir yang berasal daripada Kelantan juga, iaitu Irwan. Oh, Terengganu, maafkan saya, Terengganu. Okey, soalannya berbunyi, adakah AI akan menggantikan peranan manusia dalam bidang multimedia atau sekadar menjadi alat sokongan, support pada masa hadapan? Assalamualaikum, terima kasih Saudara Hoyu kerana memberikan soalan tersebut kepada saya. Okey, pada pendapat saya lah, AI ni berkemungkinan akan menggantikan manusia di masa hadapan, kerana semua pekerjaan yang manusia buat sekarang ni dapat dilakukan oleh AI. Contoh lah, macam saudara kita yang lain cakap, buat lirik, lagu, design apa, semua AI boleh buat. Yang mana pula lah AI ni juga kita, boleh membuat kerja secara fizikal, macam dekat kilang kan, untuk kilang kereta. Sekarang dah banyak dah manusia yang tak kerja kat sana. Sebab semua AI, sebab risiko bahaya apa semua. So AI ni memang membantu, tapi ada buruknya juga AI ni. Kalau semua AI buat, kita ni jadi macam tak ada kerja, jadi penganggur. Jadi itulah, pendapatan tak okey apa. So bagi saya lah, AI ni memang membantu, tapi kita tidak boleh mengandalkan AI itu 100%. Kita pun kena belajar juga untuk pastikan semuanya dapat dikawal. Itulah daripada saya. Okey, terima kasih Irwan. Itu adalah salah satu penjelasan daripada tetamu kita, iaitu Irwan. Dan kesimpulan yang saya dapat daripada jawapan-jawapan mereka ini adalah AI ni ada bagusnya, ada buruknya, dan dia bergantung kepada individu yang menggunakan AI tersebut. Kalau individu tu mempunyai niat yang jahat ataupun orang kata nak merosakkan manusia-manusia kat dunia ni, memang AI tu orang nampak
banyak keburukan lah. Tetapi kalau AI ni digunakan oleh orang-orang yang baik, orang-orang yang orang kata bersifat mulia, insya-Allah AI tu akan digunakan ataupun dipandang oleh orang ramai sebagai satu teknologi yang moden yang sangat berkesan dan juga bermanfaat. Okey, sekian daripada podcast kami. Jangan lupa subscribe, like, share dan tinggalkan di ruangan komen apa pendapat anda tentang AI di dunia sekarang ni, dan adakah AI ni membantu student-student ataupun melemahkan student. Kita jumpa di next video. Bye.